Halo Star Car Free Saturday edisi 3 dengan tema Mobility Hijau Bandaraya Warisan Lestari Sabtu 11 Julai 2026 6.30 pagi dataran Medan Bandar. Terdapat 5 kluster yang best-best menanti anda. Jom! Kluster kenderaan dan motor EV, Kluster seni dan budaya, kluster fitness dan kesihatan, Kluster kanak-kanak. kluster jualan dan pameran. 11 Julai, hari Sabtu ni, hampa tak tahu nak buat apa? Mah, kita ada program Jom Kayu Gerek 2.0. Kita buat basikal, kita main kayu gerek kat Medan Bandar Alostar tu. Anak-anak yang ada push bike tu bawa main juga bagi meriahkan lagi. Dan satu lagi, siapa yang ada skuter elektrik, rollerblade ataupun skateboard, bawa main juga. Jumpa hampa kat sana lah. Kalau hampa memang minat pokok ataupun dah lama teringin nak beli pokok baharu, inilah masanya. 11 Julai ini, gerai jualan pokok Embas akan ada di Car Free Saturday dengan pelbagai pilihan pokok pada harga yang berpatutan. Kalau rasa nak tambah koleksi pokok di rumah, jangan lepaskan peluang ini. Sempena Alostar Car Free Saturday nanti, special sikit. Kita ada buat kaca bubuk Ashura dan agihkan kepada orang awam. Jangan lupa main Bosan nak bersuak sorang-sorang? Jom meriahkan pagi anda dengan sertai kami pada Sabtu ini. Percuma je. Lagi ramai, lagi seronok. Boleh jalan dan sembang dengan kawan-kawan. Fun run pun ada tau. Sangat dialu-alukan untuk join. Mai tau. Jumpa nanti. Anak-anak berlari gelak tawa kedengaran. Street performer bagi vibe. Kalau baca buku dalam bilik tu dah biasa. Apa kata kali ni tukar suasana, baca buku sambil menikmati suasana pagi di sekitar Medan Bandar Alostar. Bawa buku, cari pot yang selesa dan luangkan masa untuk membaca dengan lebih santai. Jumpa anda di sana, jangan lupa bawa buku tau. Sila patuhi peraturan penutupan jalan. Kenderaan tidak dibenarkan masuk di kawasan yang telah ditutup. Pihak PDRM akan kawal tau. Alostar Car Free Saturday membuka peluang kepada sesiapa yang ingin berkarya. Contohnya, tim basking, adik-adik sekolah nak berlatih pencaragam, nak bersukan dan macam-macam lagi pun boleh. Jalan raya ni milik anda. Alostarkan bandaraya berdaya huni. Kebersihan itu separuh daripada iman. Jomlah kita sama-sama jaga kebersihan tempat kita ini. Buang sampah jangan merata-rata. Tunjuk yang warga Alostar ini memang sporting dan pembersih. Untuk pertanyaan lanjut berkaitan penganjuran program Alostar Car Free Saturday, sila hubungi Jabatan Pembangunan Kemasyarakatan di talian